Saya tak sangka lah dalam waktu kita leka sekejap kita dah boleh kena scam. Nampak macam legit, siap mengaku staff UiTM, siap bagi business card lagi, tapi rupa-rupanya scammer. Saya ni kerugian lebih kurang RM6,000. Padahal saya dah hampir 6 tahun dah buat kerja ni. Tak sangka boleh jadi macam ni. Minggu tu saya tengah busy dengan beberapa projek. Tak adalah besar sangat tapi banyak. Dalam 2-3 macam tu lah. Projek-projek biasa macam cenderamata, hadiah-hadiah corporate. Dalam tengah sibuk tu saya ingat lagi, saya sempatlah lari kejap bawa family pergi ke Kuantan. Masa tu sajalah jalan-jalan tenangkan fikiran. Tapi dalam masa perjalanan balik tu, hari Jumaat, saya ingat lagi hari Jumaat, saya terima satu WhatsApp. Katanya dia staff daripada UiTM Puncak Alam, siap bagi business card. Masa tu hati saya berbunga-bunga lah. Saya pun fikir mungkin sebab saya bawa family pergi ke berjalan-jalan kan, jadi Allah nak balas balik dengan bagi rezeki yang lebih banyak kan. Masa tu plug yang saya dapat buat tu adalah plug Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2024 APC. Jadi APC ni memang famous lah di kalangan jabatan kerajaan. Saya pun tak tunggu lama lah, balik je rumah terus saya buat design. 3 design saya siapkan untuk bagi dia pilihan. Dan dia pun berminat dengan salah satu design tu dan dia bagi PO. Saya pun buatlah bayaran penuh kepada supplier saya. Supplier yang saya trusted lah, yang saya memang dah buat sebelum ni. Supplier saya ni memang dia tak terima deposit, dia cuma terima full payment. So saya pun apa lagi, buat full payment, PO pun dah ada, purchase order. Saya tak syak apa-apa dan saya terus je bayar. Jadi saya pun tunggu je lah barang siap. Beberapa hari sebelum barang tu nak dihantar, dia roger sekali lagi. Kali ni dia minta gambar barang yang tengah print. Katanya nak bagi bos tengok, orang atasan saya nak tengok. Katanya standard, macam standard UiTM lah. Tapi sebenarnya dia nak pastikan kita ni dah betul-betul keluarkan duit. Nak pastikan kita ni dah terjerat lah. Saya tak sempat bagi masa tu. Bukannya saya tak nak bagi, kalau saya ada gambar tu saya pun akan bagi. Saya tengah busy dengan projek yang lain masa tu. Tapi tak lama lepas tu dia mesej lagi. Kali ni dia kata dia ada tambahan urgent barang. Katanya ada 100 unit kotak custom yang orang atasan saya minta. Orang atasan saya tak habis-habis dia ni dengan orang atasan saya untuk meeting urgent yang nak diadakan lebih kurang lagi 3 hari. Last minute nak punya meeting lah. Dia bersungguh betul, dia siap, dia call saya lagi. Tapi masa dia call tu, saya ada rasa pelik lah sebab suara dia lain sangat dengan orang yang call saya masa hari Jumaat lah itu. Yang ni dia ada macam slang Cina Sabah sikit. Cara dia cakap pun pelik kan, dia ulang-ulang atasan saya. Masa tu sebenarnya dah rasa pelik sikit lah, tapi saya masih layan lah kan. Sebab saya rasa worst case scenario pun memang nasi dah jadi bubur lah kan. Saya cakap kat dia, kotak macam tu, kotak custom yang macam tu memang mustahil untuk siap dalam masa 3 hari. Memang mustahil. Saya terang kat dia, saya cakap sama ada encik tukar kotak ataupun encik carilah supplier lain. Tiba-tiba selang 3 minit lepas saya tolak untuk kotak tu, dia balas WhatsApp saya. Dia kata tak apa, atasan dia kebetulan, atasan dia memang ada supplier, ada ready stock sebiji design kotak yang dia nak tu. Piu, supplier dia punya contact dia di forward kepada dalam WhatsApp saya. Saya dapat je mesej tu, terus saya pop. Allah, habis. Maknanya memanglah kan tu, memang itu dah scam lah. Sebab bila dia hantar nombor telefon WhatsApp tu, saya terus sedar lah itu sebenarnya adalah scam lah. Maksudnya nombor telefon supplier dia tu yang dia hantar ada dekat sebelah dia sebenarnya. Waktu tu dah terjawab lah apa semua persoalan apa semua kan. So selepas tu dia pun teruskanlah merapu. Contohnya macam encik nak markup berapa pun encik markup lah. Kita sedia untuk bayar, janji barang dapat. Saya cakap dekat dia, tak apalah, you deal dengan supplier tu teruslah. Buat apa you nak deal dengan saya lagi kan. Dia kata, oh tak boleh encik, sebab kita dah deal dengan encik, saya dah percaya dekat encik. Memang kau dah percaya kat aku, memang banyak kau punya percaya kat aku sebab kau nak duit aku kan. Masa tu semua tu dah nampak jelas lah, confirm scam. Dan begitulah duit saya pun tertanam lah dalam bentuk plug sebanyak RM6,000. Tak boleh makan, tak boleh pakai,
Jadi siapa-siapa yang betul-betul nak buat plug, tolong support saya sikit untuk cover balik saya punya modal. Jadi bila saya fikir balik lah, antara kesilapan saya yang antaranya lah, yang pertama sekali, syarikat saya ni walaupun kecil tapi berdaftar dengan MOF, berdaftar dengan Speed ataupun Senego dan MCMC, semua tu saya berdaftar. Tapi saya tak pernah berdaftar dengan UiTM. Jadi kenapalah saya boleh terima dan percaya PO dari UiTM ni? Itu yang pertama lah. Dan yang keduanya, APC ataupun anugerah ni ialah anugerah yang besar tau. Jadi mana ada UiTM Puncak Alam yang anjurkan majlis APC ni? Kalau yang anjurkan ialah UiTM HQ lah, ataupun UiTM Shah Alam lah kan. Yang ketiga pula, kali pertama waktu saya tengah busy-busy tu, saya terus save number dia, Encik Faizal UiTM. Itu silap saya lah. Saya terus save nama dia Encik Faizal UiTM. Bila kali kedua dia mesej saya tu, authority tu dah ada tau. Maksudnya bila saya tengok nama dia, saya cakap, oh ni memang legit, memang genuine, Encik Faizal UiTM. Saya juga yang save sendiri nombor tu. Jadi itulah pengalaman yang jadi pengajaran. Jadi jangan ulang kesilapan saya ni lah. Kalau ada permintaan yang pelik-pelik, urgent, luar biasa, rasa-rasa macam PO tu tak valid, jangan terus leka lah. Walau satu saat teruslah call UiTM untuk buat pengesahan. Zaman sekarang scammer pandai-pandai, makin licik. Saya bernasib baik sikit lah, sebab barang-barang saya tu ialah barang yang tak basi. Maksudnya saya kena simpan elok-elok supaya dia tak berkulat ke, bercendawan ke. InsyaAllah nanti saya boleh habiskan. Kesian pada orang-orang yang saya ada dengar, orang-orang yang kena scam yang macam ni juga tapi buat catering. Itu lagilah. Okay.